Hai, biasanya aku cakap pasal benda yang bagus je dekat Proton EMA 7. Tapi kali ni, aku akan ceritakan segala benda yang aku tak prefer, korang patut tahu, dan juga benda yang agak negatif lah untuk kereta Proton EMA 7. Sebab apa? Tak semua kereta perfect. So, korang kena belajar untuk hidup dengan sebuah kereta yang tak perfect. So, tak kira lah kereta yang paling mahal ke, kereta yang paling murah ke, kereta yang tengah-tengah ke, mesti ada benda yang negatif yang korang sebenarnya patut tahu yang seller usually tak bagi tahu. Alright. So, kita akan mulakan video ni dengan satu benda. That is, kereta ni dia susah sangat-sangat nak save memory setup yang korang buat untuk memandu tak. Contoh, kalau korang suka memandu time dia eco mode, dia takkan save korang punya pemanduan tu. Maksudnya, every time korang masuk dekat dalam kereta ni, nak memandu eco mode yang biasa korang guna, tak boleh tau. So korang kena tekan sekali lagi untuk aktifkan eco mode. So kalau korang suka memandu at sport mode, sama juga. Dia tak akan pergi ke sport mode time korang masuk dalam kereta, unlock kereta. Tu yang aku sebenarnya tak suka lah. Kalau boleh, kalau kereta lain, petrol ke apa ke, korang boleh remap tau. Benda tu by default boleh. Tapi yang ni tak boleh. Dia akan sentiasa dekat comfort mode. Yang kedua, speed limit beeping dekat dalam kereta ni, walaupun korang dah sentiasa off, dia tak akan ingat. Korang kena sentiasa manually pergi dekat dalam dia punya operating system and tekan satu-satu dekat dia punya driving assist and off secara manual. Yang ni dia tak akan automatically and permanently akan disable. So korang kena every time korang drive, korang kena tekan off setiap kali. Yang tu buatkan aku rasa sangat-sangat annoying. Even though Proton kata dia akan ada update untuk dia orang punya software, tapi belum sampai lagi. Kita dah pakai kereta ni dah nak dekat almost third quarter dah. So mungkin setahun kot kita nak tunggu dia dapat software update tu. Lepas tu dia punya signal. Betul, normal punya signal korang tekan dia akan bunyi tau. TikTok, TikTok, TikTok. Tapi untuk model ni, dia sebenarnya software. So dia adalah bunyi yang keluar daripada speaker. So bila korang mainkan lagu, ada alarm ke apa kan, dia akan offkan bunyi signal tu. So korang tak rasa yang korang sedang bagi signal bila korang nak buat turn. Mungkin korang tanya juga, sama je kan macam kereta petrol yang lain? Tak, sebab usually bunyi TikTok tu datang daripada korang punya analog meter. Dalam tu dia ada physical mechanism yang buatkan bunyi TikTok tau untuk bagi signal. So yang ni dia software dan juga dia menggunakan speaker. So bila ada benda lain yang bunyi signal, dia tak bunyi. Buatkan aku sentiasa rasa takut. Lepas tu kita nak cakap pasal dia punya exterior lah kan. Dekat bahagian luar ni, apa kekurangan yang aku boleh cakapkan dekat korang? Kalau kau nak tahu lah kan, dekat belakang kereta ni dia punya lampu tu, it's quite easy untuk masuk air ataupun wap tau. So waktu tengah hujan ke, tengah sejuk pergi genting ke, dia akan start nampak fogging ataupun wap tu, wap air tu. So benda tu jelas dan membuatkan kau rasa macam like kereta tu macam tak buat dengan betul. Tu yang aku tak berapa nak suka sangat. Lepas tu, apa lagi yang aku patut cakapkan dekat korang, dia punya suspension. Kereta ni memang dia comfort sangat-sangat untuk korang drive, bawa family, ada anak, ada baby kan. Tapi masalah yang aku rasa patut diadreskan di mana dia punya rebound tu terlalu over. Dia punya spring travel sebenarnya sangatlah orang kata jauh. And aku tak suka bila korang bawa laju, lepas tu tiba-tiba ada multiple wave ataupun multiple bump dekat atas jalan tu, kereta ni akan bergoyang, akan rasa wobble, akan rasa flat. So dekat situ korang takut untuk bawa laju tau. Even jangan cakap lah pasal corner, korang bawa straight pun rasa takut dengan setup suspension macam ni. Tu yang aku rasa korang patut tahu. Dan cara nak settle masalah ni sebenarnya, korang kena juga tukar suspension. Pergilah dekat BC Racing ke, kalau korang ada duit lebih sikit pergi dekat KW. But suspension dekat sini, kalau korang nak proper ride, better korang tukar kepada suspension yang lain. Dekat sini aku akan cakap no go lah. Korang tak payah nak invest dekat nak beli dia punya anti-roll bar lah. Sebab apa? Anti-roll bar takkan fix korang punya goyang ni. Yang ni memang kena beli suspension yang lain. But selain daripada tu lah kan, benda ni agak surprising sebab kalau korang nak tahu, kereta ni dia ada recall. Yes, dengar betul-betul. Dia sebenarnya ada recall
daripada Proton. Korang kena tukar something tentang seal untuk kereta Proton E-Mas 7 so that korang boleh drive dengan selamat. Aku belum buat lagi dan Proton actually paksa kita untuk pergi dekat dia orang punya service center. And aku punya appointment sepatutnya next week. So kereta ni masih lagi ada recall. Aku pun tak sure patut aku bawa ataupun tak kereta ni jalan-jalan. Kalau kan aku ada travel jauh sekejap lagi. Yelah, kita tengok macam mana kalau ada berlaku apa-apa yang tak diingini. Next one, tak semua orang akan hadap macam apa yang aku cakapkan ni. That is dia punya setup rim sebenarnya. So dekat sini lah kan, korang bukan senang nak cari setup rim dekat sini. Aku pergi dekat kedai cari yang boleh dipakai. Out of the kedai tak ada tau. So yang ni tak silap aku akan letakkan dekat skrin dia punya PCD, dia punya ukuran semua benda. Susah untuk korang cari dekat kedai dan beli dan juga jalan. Susah. So dekat sini korang kena custom rim untuk letak dekat Proton E-Mas 7. And then yang agak controversial sebenarnya, dia punya key fob dekat sini. So kalau korang perasan, sebagai owner, cuba komen dekat bawah. Usually kereta korang susah untuk lock sendiri, betul tak? Betul tak? Korang tahu tak kenapa dia susah nak lock? Yes, key fob ni akan ganggu korang punya key fob signal untuk lock korang punya kereta tau. Sebagai contoh, korang boleh tengok sekarang kereta aku, dia tak lock tau. So, aku dah duduk jauh ni sebab smartphone ni yang ganggu signal daripada korang punya key fob. Dekat situlah aku rasa macam like, even aku pernah ada pengalaman, aku naik office, aku punya kereta masih lagi unlock tau. Aku naik atas, tiba-tiba turun bawah, kereta dah berwap sebab aircon pasang sampailah berjam. So dekat situ dia akan makan bateri dan juga akan rosak lah kan kereta korang lama-lama kalau stay macam tu. Bayangkan kalau aku pergi dekat luar negara, aku pergi dekat bercuti mana-mana, tak ke sampai habis bateri tu bila dia tak dapat nak lock kereta E-Mas 7. Alright, sebelum aku masuk dekat dalam dan ceritakan dekat korang kekurangan dekat dalam pula, why not aku cakap pasal apps yang ada dekat sini. So Proton ni dia ada apps Proton E-Mas tau. Dekat dalam ni korang boleh kawal macam-macam. Tapi bagi aku ada benda yang dia tak boleh nak kawal yang sepatutnya benda boleh kawal. Sebagai contohnya, aku tak boleh bawa kereta ni ke mana-mana tanpa ada key fob. Walaupun aku ada apps open yang dah register. Contohnya, kalau aku nak buka pintu, nak buka bonnet, kan? Boleh. Boleh semua benda tu. Time tengah tak ada key fob. Tapi, kalau aku nak bawa kereta tu, tak boleh. Kereta lain boleh buat, kereta Proton E-Mas tak boleh nak buat. BYD boleh buat, Proton E-Mas tak boleh nak buat. Itu kekurangan yang aku rasa Proton boleh fix in the future secara software update je. Next one, kereta ni by default dia ada dashcam. So korang akan dapat satu dashcam dekat bahagian depan untuk rakamlah apa yang berlaku time korang tengah drive. Emergency ke, berlaku apa-apa ke, dia akan rakam, no doubt. Tapi masalahnya, aku tak boleh nak access benda tu tau secara dalam smartphone. Boleh connectkan dengan smartphone? Tak boleh. Korang kena keluarkan dia punya SD card dan masukkan dekat dalam korang punya laptop, baru korang boleh tengok. Kalau aku nak pindahkan, transferkan footage dekat orang lain, dekat polis ke apa ke, tak boleh. Nak tunjuk bukti ke, tak boleh. Kena keluarkan SD card dan boleh masukkan dalam laptop, baru je boleh ditunjukkan. Aku nampak orang lain dah integratekan benda ni, dashcam ni, dengan apps yang ada dekat dalam smartphone. Ni masih lagi belum. Korang juga sebenarnya tak dapat nak tengok kilowatt berapa yang kereta korang terima. Korang kena buat secara manual, kena darab, kena tambah dan sebagainya untuk tahu berapa kilowatt yang kereta korang sedang terima. Sama ada AC ataupun DC, semua korang kena kira. Tak ada masalah pun sebenarnya, tapi dia macam like agak leceh lah. Lepas tu kita nak cakap sikit pasal dia punya sistem untuk kereta Proton E-Mas 7. Korang jangan salah faham, kereta ni bagus tau. Dia ada almost self-driving punya features. Dia boleh bawa sendiri dekat atas highway. Dia ada emergency braking. Banyaklah assist yang korang sebenarnya akan dapat. Tu yang aku suka. Tapi the problem is, dengan semua high-tech yang aku cakapkan dekat korang ni kan, mesti korang tak expect apa yang aku nak cakapkan ni. Tahu tak apa? Dia tak ada parking assist.
Maksudnya dia tak boleh nak detect parking, korang tak boleh nak select, lepas tu korang tak boleh nak auto park. Tu yang membuatkan aku agak trigger lah dengan semua teknologi yang dia orang perkenalkan. Dia tak ada parking assist. Come on lah Proton. Benda ni boleh buat kot. Kamera ada kiri, kanan, belakang, depan. Semua ada tau. Bagi signal pun ada. Kamera boleh tengok. Tapi tak ada parking assist. Tapi ada jugalah benda yang remeh-temeh yang aku rasa macam like a bit annoying bila bawa kereta ni. Salah satunya, dia ada rattle dekat dalam. Kalau kat untuk kereta konti pun sama je, ada je rattle. Kereta yang murah, kereta mahal ke, semua ada. Aku dah pakai kereta macam-macam dah. Memang akan ada. Tapi untuk spesifik Proton IMA 7 ni, apa yang korang akan hadap adalah rattle dekat bahagian bumbung Proton IMA 7. Sebagai contohnya, kalau korang langgar bump ataupun kereta ni flat sikit, dia akan bunyi dekat atas ataupun dia punya sunroof. Yang tu aku tengok banyak orang bagi feedback dekat Proton punya community, kata benda tu semua datang daripada sunroof yang ada dekat belakang ni. Dia flat sikit, dia akan ada bunyi crack 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 macam tu. Lain tak ada bunyi langsung. Yang tu satu je. Tu pun aku dah ignore banyak kali. Yang aku rasa aku dah tepu dah. Banyak sangat aku dengar sampai dah tak ingat dah. Bayangkan sampai macam tu sekali dia punya bunyi rattle tu, aku rasa annoying. Last but not least, dia punya wireless charger tau. So, yelah korang dengar macam best kan wireless charger yang ada dekat dalam kereta ni. Nak pakai bagai kan. But, dia tak consistent. Dia kadang-kadang okey, dia kadang-kadang tak okey. Dia kadang-kadang charge full, kadang-kadang dia charge tak full. Kadang-kadang dia hidup, kadang-kadang dia mati. Tu yang buatkan aku rasa annoying dan juga merosakkan korang punya bateri. Satu, dia dah panaskan smartphone. Dua, dia rosakkan bateri. Tu yang aku kena hati-hati. Aku dah tak guna dah wireless charger sekarang ni. Sebab dia sangat unreliable kalau korang tanya aku. Satu lagi, dia punya wireless charger tak laju. Tapi itulah, untuk wireless charger ni, mana je kereta yang support wireless charger yang laju? Tak banyak. Kalau ada pun, probably tak support setinggi macam tu. Kebanyakannya masih lagi macam like 7 watt je dia punya wireless charger. Yang support wireless charger yang tinggi pun sekarang Qi2 wireless charging. Tu pun tak semua ada Qi2 wireless charging. So, nak tak nak, korang masih lagi akan dapat terima 7 watt sahaja korang punya smartphone tu. Last but not least, dia punya digital cluster. So, dekat sini dia ada digital meter tau. Korang boleh tengok kelajuan dan sebagainya. Dia juga ada infotainment dia je dekat tengah. But dia punya digital meter ni, nak cakap macam ni dia punya sensor untuk detect cahaya tu tak konsisten. Sekejap dia boleh detect tu waktu malam, sekejap dia boleh detect tu waktu siang. Dan bila aku cakap macam ni, dia punya brightness tu dia gila. Faham tak? Bila waktu malam, screen digital cluster tu dia boleh terang seterang-terang alam. Kalau tengah hari pula kadang-kadang dia dim. Korang tak boleh nak tengok berapa korang punya kelajuan. So guys, itulah dia sebagai pengguna, sebagai pemilik, sebagai seorang pemandu. Inilah dia kelemahan Proton IMA 7 yang aku boleh ceritakan dekat korang, so that tak rasa terkejut lah time korang dapat, korang beli, dan mungkin korang boleh biasakan diri dengan kelemahan yang ada. Bukan aku nak kata kereta ni tak perfect, bukan. Semua kereta tak perfect tau. Cuma korang kena tahu dan juga cuba untuk adapt dengan kelemahan yang ada tu. Alright? So, tu je lah daripada aku. Kita berjumpa lagi dalam video akan datang.